diri anda tuan. Sebab kita akan nobatkan, kita akan tabalkan untuk first batch jutawan Get This 2017. Jadi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan barisan top management. Dipersilakan Chairman Datuk Ira Muhammad Afrizal Harun dan founder Datuk Seri Muhammad Zulul Nuraira, dan juga barisan top management yang lain, Tuan CEO, Tuan Syahril, Tuan CEO, Tuan Datuk Seri Mike dan sebagainya, untuk bersama-sama berada di pentas jutawan bagi menobatkan jutawan first batch Get This 2017. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Umar Wira. 17 orang bergelar jutawan. Ini cukup luar biasa. So, saya rasa semuanya pun telah bersedia untuk kita beri satu tepukan paling gemuruh, sambutan paling gemuruh. Saya nak tuan, semua sekali kita bangun, boleh tuan? Yes, semua ini sekali. jutawan pertama Get This sudah. Get This 2017. Jadi, kita teruskan majlis hari ini dengan menjemput jutawan pertama kita yang berjadis bagi tahun 2017. Dipersilakan Datuk Seri Michael Tan. Our first billionaire Get This 2017 tuan-tuan, yang mana beliau akan dipakaikan selempang Get This Millionaire dan juga dinobatkan the only pin iaitu Millionaire Achiever Get This pin, dan juga bersama membawa pulang sebuah trofi. Memang luar biasa pencapaiannya, Kapten. Saya rasa mereka patut wajar dihargai. Dan sedang disematkan. Datuk Seri Michael boleh hala sana, orang nak ambil gambar sambil pakai. Ya. 在短短的1年里面，已经赚取了100万以上的 Achiever. Our first Millionaire Get This 2017. Itu dia. Berikan tepukan gemuruh untuk Datuk Seri Michael. Seterusnya 17. Dipersilakan Sifu and Kuhan. 2 juta ringgit. Hanya dalam tempoh 1 tahun saja bersama dengan Get This tuan-tuan. Itu dia. Dia pakaikan selempang. Pakai selempang, pakai pin. Wow, dipakaikan pin. Dapat plug, Kapten. Ya. Dapat plug. Ya, dapat plug pula. Wow, saya pun teringin juga tuan-tuan. InsyaAllah doa-doa saya sampai ke tahap itu, insyaAllah. Amin. Amin. Kejap lagi sampai. Itu dia. Itu dia. Tanya. Oh, ada bunga lagi. Lupa ada bunga lagi. Banyak sangat kita bagi sebab jutawan kan. Sebab Tapi jutawan jangan jutawan saja. Cakap daripada tadi. Air pun tak ada ni. Sifu Kuan. Kuang-kuang hantar KFC 2 baket ke atas ni lebih okey lah tu. Okey. Okey. Ya. Tahniah kepada Sifu Kuan. Dan seterusnya, jutawan ketiga Get This bagi tahun 2017. Dipersilakan Abdul Ghani Zambahari. Oh, Datuk Ghani. Sangat luar biasa hebat. Tahniah kepada Datuk Ghani. Berjaya mengumpul lebih daripada 2 juta ringgit Malaysia hanya dalam tempoh 1 tahun sahaja bersama dengan platform luar biasa hebat Get This. The next achiever of Millionaire is my brother and my dear upline, Sifu Hafiz. Itu dia jutawan seterusnya, dipersilakan Sifu Hafiz. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini juga adalah hari jadi Sifu Hafiz yang ke-23. The next one is Mr. Sabar dulu Tommy, bagi dia pakai. Kau mentang-mentang selempang tu kecil. Saya sangkut ke ni? Kau tengok selempang tu kecil. Kau buat kecil ke apa? Dia lama sikit lah ni. Bukan selempang tu kecil. Selempang tu bukan salah Sifu Hafiz. Selempang tu yang salah. Ya betul. Siapa buat dia? Tak. Memang selempang tu. I dah ukur dah. Memang orang yang jahit tu salah. Ya. Tahniah Sifu Hafiz dan juga isteri. Ya, brother. Sempena hari lahir beliau. Yang ke-35 tahun tuan-tuan. Berjaya kolek hampir 2 juta ringgit Malaysia bersama dengan platform Get This tuan-tuan. Okey. Tahniah kepada Sifu Hafiz. Next. The next one. Hebat pelaka tuan-tuan ya. Pemimpin ataupun leaders Sifu hebat
di Get This ni tuan sangat-sangat luar biasa hebat. Berjaya collect lebih daripada RM1 juta dalam tempoh tak sampai 1 tahun pun bersama dengan Get This tuan-tuan. Sangat-sangat luar biasa hebat. Kalau mereka boleh, anda juga boleh, betul? Who are the next millionaire? Say I. Who are the next millionaire? Say I. Ya, saya doakan next year anda akan berkongsi pentas jutawan yang sama juga tuan-tuan. InsyaAllah. Dan beberapa bulan saja bersama dengan platform luar biasa hebat di Get This tuan-tuan. Beliau telah membuktikan pasangan suami isteri yang bekerja sama bertekus lumus ya, mencari rezeki akhirnya berjaya mengubah hidup hanya dengan sekelip mata dengan platform Get This. Kalau mereka boleh, anda juga pasti boleh. Boleh. InsyaAllah. Seterusnya, millionaires kita panggil the one and the only one, yaitu Tuan Muhammad Syahril Alias Sifu Shah. Wow. Ini Sifu Shah. Tak ada. Ini Brothers Sifu Fighter. Shah. First Best Jutawan Get This 2017. Ya, saya dah agak dah. Ini bukan salah Sifu Shah. Memang selempang tu salah. Aku dah suruh kau ukur betul, Boya? Tak ukur. Okey. Tak boleh. Okey, seterusnya Sifu. The next one, the next millionaire achiever is Mr. Mackie. Ui, panjang betul kita tu. Panjangnya Dia tiga. dari Penang. Cuba buat sekali lagi. One more time. Dia seronok pula. Inilah Our millionaire. First batch millionaire Get This 2017 tuan-tuan. Wow. Wow, kalau kita lihat ni. Captain, kalau kita lihat Ya. Get This telah melahirkan bukan sahaja mereka daripada satu bangsa. Okey, bukan satu bangsa tapi ada juga dalam misi IMB, betul Captain? Ya, berbilang bangsa. Berbilang bangsa, diversity. Kita ada wakil daripada berbangsa Melayu, berbangsa Cina, berbangsa India dan Ya, sebagainya. Hidup harmoni satu bumbung di bawah nama Get This tu. Yes, ini kesatuan hati dan satu jiwa daripada Get This Malaysia. The Yeah. next achiever is Mr. Bernard Tan. Oh, tak sedap lah kau sebut. Ya. Sebut sekali lagi. Dipersilakan. Encik Wah, Bob. biasa. Macam mana saya? Memang tak boleh silent. Okey. Okey. Seterusnya. Wah, Sifu Inilah dia, berjanji Sifu dengan saya mau belanja KFC 2 baket petang tadi. Sampai malam ni, air pun tak sampai. Daripada Saya tuntut. negeri Pulau Pinang, Captain. Lagi tak dapat KFC, saya tuntut. Daripada negeri Pulau Pinang. Sebab dia janji. Nak KFC juga Ya, banyak orang suruh janji dua juga. baket. Air pun tak ada. Air mineral pun buaya minum kat bawah, tunjuk kat kita kat atas. Buang ajar buaya. Fencing. Wow. Kita dia berikan tepukan gemuruh untuk beri tepukan paling Mr. gemuruh. Lu Chen Mereka. Sebab bila kita meraihkan orang lain, pasti orang lain akan meraihkan kita. Dan seterusnya, bersedia dalam barisan yang benar-benar luar biasa. Kecekalan wanita ini, kisah hidupnya saya baca betul-betul tersentuh emosi saya, Captain. Kerana beliau juga adalah seorang anak yang cukup luar biasa, mampu membalas jasa ibu dan ayah. Itulah dia. Masih lagi kita tunggu-tunggu. Next, Millionaire Achiever Get This 2017, Sifu Shilawati Ahmad. Dia punya dress bau millionaire. Nampak sama kasut, nampak? Kau ada? Tak ada. Sama kasut dengan Tengok kasut baju. aku, sama macam dia, betul tak? Matching ya, Captain? Ada? Tak ada. Sama color. Syarat-syarat dia nak jadi millionaire, color merah kena pakai. Captain. Syarat nombor 2. Captain, siap. Okay. The next dia yang achiever, saya nak guna dua language nak jemput dia. Boleh tak? Dua language, ya. Dua. Okey. Okay. The next incoming pula. Okay. The next achiever for millionaire is Mr. Petahan, Mr. Mike Liu.
也是我们的100万以上的 achiever， 来自槟城的。Ini memang singa yang kuat ngau ni. Ini Encik Pei tahan. Pei tahan. Dia memang tak boleh tahan kan? Tommy, I dah lama nak tanya apa itu pay tahan. Pei tahan, tak boleh tahan. Betul ke? Mem. You tak tipu ke? Tak tipu. Memang saya tak tipu. Betul ke? Mana kawan saya, dia Chinese ada. Betul ke pay tahan, tak boleh tahan? Tak boleh tahan. Betul. Pei tahan. Nasib baik betul. Pay tahan Bila you punya wife tanya you cakap pei tahan. Okey, seterusnya milenial kita. Kita jemput We Enjoy Bash Millionaire Get This 2017 tuan-tuan dinobatkan sebagai jutawan Get This yang pertama, first bash. Okay? Berjaya membawa pulang selempang Get This Millionaire dan juga pin Millionaire Achiever. Saya dah kena tua tuan-tuan. Wow, tahniah. Tahun. Saya rasa momen yang paling bahagia. Millionaire, the first Get This Millionaire Achiever 2017. Okey. Inilah dia kita kata pencapaian demi pencapaian. Anda yang melihat, anda perlu rasakan bahawa satu hari aku juga pasti boleh. Siapa boleh? Tak dengar, one more time. Siapa boleh? Siapa yang menyahut tu pasti dapat, insya-Allah. Sebab bila kita nak, kita kena minta. Okey, Sifu Tommy. Okey, yang ini Double confirm dengan management dulu. Jap. Kita kasih 3 saat untuk cek dengan management. 1, 2, 3. Yang ini next achiever millionaire punya. Yang kita paling hormat, paling senang, paling usaha biar leader juga dan luar biasa hebat biar leader. Ialah kita punya Sifu Captain Lomban. Itu dia. Kekasih hati. Oh, Kapten dah kahwin dah kahwin. Kapten Lokman sudah pun berumah tangga. Sebab saya yakin ramai peminat dia. Itu Kapten Lokman. Kita Lokman juga yang luar biasa hebat biar leader. luar Walaupun biasa. dia POP sampai mana, mesti penuh. Semua BO Itu kerusi penuh. Semua Kerusi saja. Kerusi penuh. Kerusi saja penuh. Dan dia juga ramai peminat sebenarnya Sifu Tommy. Okey. So Captain Mike, jangan lupa Grab Supercross. Tak lain tak bukan yang berbahagia Dato' Ilyas. Bersama dengan isteri tercinta Datin Nurul. Wow. Kalau saya boleh katakan, kalau without Dato' Ilyas, saya punya result tak ada macam ni. Betul? Betul. So next incoming punya GSC course, kita mesti mau attend. Yes. Pada anda yang belum lagi menghadiri GSC course, bagaimana Get This boleh melahirkan jutawan-jutawan yang cukup luar biasa. Inilah antara resipi kejayaan dan inilah tenaga pengajar yang bertanggungjawab. Tidak lain tidak bukan. Tepukan paling gemuruh untuk yang berbahagia Dato' Ilyas. Wow. Boleh tak kasih satu wow kepada kita punya achiever millionaire? Boleh tak? Wow. Silakan sampai, all the wow. millionaires. Silakan all the Sampai ni millionaires. semua tidur lah. Bye, balik. Jangan tak nampak gambar. All achiever. Yes, kita beri satu tepukan paling gemuruh untuk semua jutawan-jutawan Get This. Inilah dia. Anda nak lihat baru percaya. Cukup luar biasa. Bukan hanya janji tapi pasti Get This melahirkan jutawan-jutawan. Dan kami ingin tanya pada anda, siapa jutawan seterusnya? Yes. 在1年里面已经制造了17个百万富翁，你们要不要？要不要？要不要？要！ You pun mau? Saya pun mau. Saya pun lagi mau. Mau.
Inilah dia. Sebab itu orang kata kalau kita tak pecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Mereka telah bermula